Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marsha Mariksa, wartawan cilik dari studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan majlis pelatihan pemimpin muda di SK Taman Merdeka. Jom kita saksikan klip-klip sepanjang video ini berlangsung. Sekarang saya bersama Saja Muhammad Fadil, anggota Polis Batu Berendam Melaka. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam adik. Apa nasihat polis kepada pemimpin muda tentang kepimpinan dan tanggungjawab? Okey adik, nasihat dari polis di dalam Malaysia untuk pemimpin muda sekolah, tunjukkan contoh yang baik kepada rakan-rakan. Yang keduanya, jaga disiplin dan tanggungjawab, bantu ciptakan suasana yang positif dan aman di sekolah. Jangan terlibat dengan perkara negatif dan buli atau penyalahan guna gadget. Itu telefon bimbit lah. Okay, terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Sekarang saya bersama dengan Teacher Ifa, guru penyelaras Majlis Pelatihan Pemimpin Muda. Assalamualaikum Teacher. Waalaikumsalam Marsha. How are you? I'm good. Alright. Apakah maklumat utama majlis ini diadakan? Okay.
Matlamat utama majlis ini diadakan adalah untuk melahirkan dan memupuk bakat kepimpinan dalam kalangan belia serta menggalakkan mereka menjadi pemimpin yang berwawasan dan bertanggungjawab satu hari nanti agar mereka menjadi contoh yang terbaik kepada murid-murid yang lain. Thank you, teacher. You're most welcome. Sudah majlis kita pada hari ini. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye.